Dah dapat panggilan ujian psikometrik? Jangan ambil mudah. Ujian ni nampak senang tapi ramai yang terperangkap. Dalam ujian psikometrik, SPA bukan nak tengok betul atau salah tapi nak nilai siapa diri anda sebenarnya. Aspek yang biasa dinilai termasuklah integriti dan amanah, disiplin dan tanggungjawab, sikap terhadap kerja dan pasukan, kawalan emosi, etika perkhidmatan awam dan cara anda buat keputusan bila tertekan. Contoh soalan. Soalan pertama, saya akan menutup kesalahan kecil rakan sekerja demi menjaga keharmonian pasukan. Jawapan terbaik adalah tidak setuju. Sebab nilai integriti dan accountability lebih penting daripada badi-badi. Kalau tutup mata, anda pun dikira bersubahat. Soalan kedua, saya cepat marah apabila arahan pegawai atasan tidak logik. Jawapan terbaik adalah tidak setuju. SPA nak tengok anda mampu kawal emosi, bertindak profesional, bukan memberontak walaupun tak puas hati. Kalau nak berjaya dalam ujian ni, ingat 3 perkara ni. Yang pertama, jawab dengan konsisten. Jangan bagi jawapan bercanggah antara soalan. Yang kedua, fokus pada nilai kerja kerajaan, bukan ikut logik peribadi. Dan yang ketiga, latih diri dengan contoh soalan sebenar. Semakin banyak buat latihan, semakin anda kenal corak perangkap soalan. Kalau anda nak lebih yakin hadapi ujian ni, rujukan psikometrik Bantuan Kerjaya ada ratusan contoh soalan bersama huraian jawapan dan nota perangkap triki. Ramai calon dah guna dan lulus. Klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ini sekarang sebelum terlambat.